Pernahkah anda memandu sendirian di jalan yang sunyi pada waktu malam? Cahaya lampu jalan malap, hanya bunyi angin dan deruan enjin menemani anda. Tapi tiba-tiba, anda rasa ada sesuatu yang memerhati. Anda cuba menenangkan diri dan berkata itu cuma perasaan. Namun, ketika anda melihat ke cermin sisi, ada seseorang berdiri di tepi jalan. Dia memandang tepat ke arah anda. Adakah anda akan berhenti atau terus memecut tanpa menoleh ke belakang? Malam ini, saya akan membawa anda ke sebuah tempat yang tidak ramai berani lalui. Sebuah jalan yang menyimpan 1000 misteri, di mana mereka yang tersesat mungkin tidak akan pulang dengan selamat. Jalan sunyi, lorong kematian. Di sebuah bandar kecil yang hampir dilupakan oleh zaman, terdapat sebuah jalan yang dikenali sebagai jalan sunyi. Penduduk tempatan jarang sekali melalui jalan itu, terutama selepas matahari terbenam. Mereka yang pernah tersesat di sana menceritakan pengalaman yang mengerikan, bisikan halus, bayangan bergerak di tepi jalan. Malah ada yang melihat sosok perempuan berbaju putih berdiri di bawah lampu jalan yang kelam. Namun, kisah paling menyeramkan tentang jalan sunyi bermula lebih 30 tahun yang lalu. Pada tahun 1990, sebuah keluarga kecil sedang dalam perjalanan pulang ke kampung menaiki kereta lama mereka. Suami, isteri dan seorang anak perempuan berusia 6 tahun. Malam itu, hujan turun renyai-renyai, menambah suasana suram di jalan yang sempit dan berbukit itu. Ketika mereka melewati selekoh tajam, tiba-tiba muncul seorang wanita berbaju putih di tengah jalan. Si suami terkejut dan membelok dengan pantas. Namun terlalu lambat. Kereta mereka terbabas dan melanggar pokok besar di tepi jalan. Kesan remuk di batang pokok itu masih boleh dilihat hingga ke hari ini. Penduduk setempat menemui kereta itu keesokan harinya. Suami dan isteri maut di tempat kejadian, tetapi anak kecil mereka hilang tanpa jejak. Tiada darah, tiada mayat, seolah-olah dia lenyap begitu sahaja. Polis mencari selama berminggu-minggu, tetapi tidak menemui sebarang petunjuk. Sejak hari itu, jalan sunyi berubah menjadi tempat yang penuh misteri. Beberapa tahun kemudian, seorang lelaki bernama Faris, seorang pemandu lori yang sering menggunakan jalan itu pada waktu malam, berkongsi pengalaman yang menghantuinya hingga ke hari ini. Malam itu, kira-kira jam 2 pagi, dia memandu sendirian menghantar barang ke bandar sebelah. Ketika menghampiri selekoh tempat kemalangan dulu, radio lorinya tiba-tiba berdesis. Seakan-akan ada suara berbisik di celah gangguan bunyi statik. Kemudian, di tepi jalan, dia melihat sesuatu. Seorang kanak-kanak perempuan berdiri di situ. Wajahnya suram, rambutnya panjang, menutupi separuh muka. Dia memakai gaun putih yang lusuh dan kotor. Kakinya tidak memakai kasut. Faris memberhentikan lori, membuka tingkap sedikit dan bertanya, "Adik buat apa kat sini sorang-sorang?" Kanak-kanak itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia hanya mengangkat tangan dan menunjuk ke arah tempat kemalangan itu berlaku. Faris merasa seram sejuk. Dia segera menekan pedal minyak dan berlalu dari situ secepat mungkin.
Namun, baru beberapa meter dia memandu, dia terdengar bunyi ketukan di belakang lorinya. Bukan sekali, tetapi berkali-kali. Semakin kuat dan semakin cepat. Dia memberanikan diri melihat cermin sisi. Di situ, di belakang lori, kanak-kanak perempuan itu sedang menumpang. Wajahnya kini jelas kelihatan. Matanya hitam kosong, mulutnya terkoyak hingga ke pipi dengan senyuman yang mengerikan. Faris menjerit dan hampir kehilangan kawalan. Dia terus memecut tanpa henti hingga ke pekan terdekat. Ketika dia berhenti dan keluar untuk memeriksa belakang lori, tiada sesiapa di sana. Hanya kesan tapak tangan kecil berlumuran tanah di pintu belakang lori. Sejak malam itu, Faris tidak pernah melalui jalan sunyi lagi. Penduduk setempat percaya bahawa kanak-kanak yang hilang dalam kemalangan itu masih terperangkap di dunia ini, mencari keluarganya yang telah pergi. Mereka yang malang dan tersesat di jalan itu mungkin akan melihatnya, atau lebih buruk, merasai kehadirannya di dalam kenderaan mereka. Satu nasihat daripada orang lama di kampung itu: jika kau terpaksa melalui jalan sunyi pada waktu malam, jangan pandang ke tepi jalan. Jika terdengar bunyi aneh, jangan berhenti. Dan yang paling penting, jika ada seseorang mengetuk tingkap kereta, jangan sesekali melihat ke belakang. Jalan sunyi masih ada hingga ke hari ini. Masih ada yang tersesat. Masih ada yang melihat bayangan di tepi jalan, dan masih ada yang mendengar ketukan misteri di belakang kenderaan mereka. Mungkin suatu hari nanti, Anda sendiri perlu melalui jalan ini. Dan jika Anda terdengar bunyi ketukan, jika Anda terasa ada mata yang memandang dari cermin belakang, Anda hanya ada dua pilihan: berpura-pura tidak mendengar, atau beranikan diri untuk melihat. Tetapi ingat, tidak semua yang Anda pandang akan membiarkan Anda pergi dengan selamat. Selamat malam, dan semoga Anda tidak tersesat dalam kegelapan.